Ni kalau aku letak dekat dada, aku rasa aku jadi Iron Man ni. Bro, barang baik baru sampai. Wow, lampu ni kecil je. Tapi dia 100 watt tau. Mantap. Ni kalau aku letak dekat dada, aku rasa aku jadi Iron Man ni. Iron Man dah tak ada kan. So aku rasa aku boleh ganti dia kot. Untuk pengetahuan korang, lampu ni dia sama dengan lampu ni ataupun sama dengan lampu ni juga. Tapi dia kecil ni je guys. Korang nampak tak? Betapa kecilnya lampu ni, 100 watt dan dia pakai bateri. Ini dia punya stand, dalam masa yang sama dia punya bateri. Dan ini dia punya mount dia. Mount dia sangat-sangat kecil. Tapi aku rasa dia tak muat untuk letak bawah mount, tapi nanti aku akan try. So dekat bawah ni korang boleh letak atas stand lah. Kat sini korang nampak dia on, charger 1, charger 2. Okay, hold lama. Kat sini dia ada CCT color temperature 2700 sampai 6500. 100 watt tapi kecil macam ni. Wow, very reliable dan sangat efisien sebenarnya. Dia ada RGB juga guys. Dia ada hue, dia ada saturation. And then korang boleh adjust juga untuk mod. Contoh macam ambient, fire truck, strobe, club pun ada. Kalau korang nak versi yang club kan. Dia tak affordable sangat, tapi memang sangat efisien lah kalau korang nak shooting kat luar. Dan dia menggunakan bateri guys. Nice one.